Negeri Sembilan sekarang tengah hadap krisis luar biasa. Ada pihak mengisytiharkan pemecatan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sistem pemerintahan Negeri Sembilan tak macam negeri lain. Di sini, yang di Pertuan Besar dipilih oleh 4 undang bukan warisan biasa. Masalahnya sekarang, Undang Sungai Ujong sendiri dipertikai. Kerajaan negeri mengesahkan dia dah dilucutkan sejak 2025. Tapi penyokong kata dia masih sah. Dan dalam keadaan itu, dia mengisytihar pemecatan yang di Pertuan Besar dan lantik pengganti baru. Tapi kalau dia bukan undang yang sah, maka semua tindakan itu tidak sah. Jadi hari ini Raja tak jatuh. Tapi sistem adat yang sedang bergegar.